Tengah masak masakan berbuka kita. Akan goreng berontak. Ini sate kita dah perah. Kita tengah dalam proses sambal rendang. Okey, kita dah masukkan daging. Kacang pakai air mix. Kita tengok dah panas. Jadi elok kejadian ni. Kami nak 83 cucuk katanya ayam dengan daging. So kita nak bakar kat sini. Sekarang kita set up dulu. Bunga api. Manis pun just nice. Tu elakkan lidi dia terbakar. Nampak elok pecah minyak buat pakai air mix je. So sementara Y masak rendang, air mix ni masak kuah ni. Kita nak try rasa. Bismillah. Penuh dah ni. Macam awal sangat kan, tapi bila rasa dah masak. Lepas tu arang ni pakai yang jenis apa, yang hexagon, bentuk hexagon. Okay, siap dah masak sate. Ni sate homemade. Okay, kita set up mini studio kita dengan lampu.